Assalamualaikum tuan-tuan. Buat apa tu? Jom sama-sama ikut saya baca Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Ibunya telah mengandungkannya dengan keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam usia 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kamu kembali. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dah baca tuan-tuan? Jadi, jangan biarkan hari kita berlalu tanpa membaca Al-Quran.